termasuk Kabilan Rentap yang dinobatkan sebagai pemenang untuk Super 4 yang pertama, bout yang ketiga, memuaskan Fadil Selendang Kuning. The Dancing Boy mewakili klub Red Wolf Muay Thai. Please welcome Hazrel Nazmi. Dan lawan beliau merupakan pahlawan daripada utara tanah air, mewakili klub Muay Thai Kuda Putih Kegelaga Aiman Ramzi. Kenalan yang penuh bergaya dipersembahkan oleh Aiman Kuda Putih sebagai lawan kepada Nazmi The Dancing Boy untuk Super 4 yang kedua. Boleh saya perkatakan yang kedua-dua fight ni agak berdentum kerana Nazmi juga one of the best Muay Thai fighter di Kuala Lumpur dan banyak memenangi tali pinggang utama. Bertemu juga dengan Aiman Kuda Putih yang boleh dikatakan seorang rising star juga. Jadi siapakah yang akan mampu menyerap serangan lawan dan bertindak sebagai penyerang utama, pastinya akan menangi pertarungan ini. Soalan yang akan terjawab dalam tempoh 9 minit ataupun mungkin lebih awal. Siapakah mampu menumbangkan lawan buat kali pertama dengan keputusan knockout? Langkah sembah Muay Thai yang sedang dilakukan oleh kedua-kedua petarung untuk menghormati tok guru mereka. Ini adalah tradisi untuk orang ataupun daripada Muay Thai daripada Thailand. Aiman 3 tahun lebih muda berbanding dengan Nazmi. Mampukah dia mengimbangi pengalaman dimiliki oleh lawannya? .66 meter ketinggian Nazmi berbanding 1.63 meter dari Aiman, jadi pasti kelebihan untuk Nazmi. Seandainya Aiman memilih untuk membiarkan lawan berada pada jarak yang lebih jauh, bermakna kelebihan dimiliki oleh Nazmi.
Perhatikan kelebihan fizikal dimiliki oleh Nazmi. Mungkin kekurangan ketinggian 3 cm itu memberi kelebihan daripada segi muscle mass kepada Nazmi, kepada Aiman. Tapi jika kita lihat corak permainan, kedua-dua mereka sangat-sangat agresif. Di Stadium Titi Wangsa menjadi perhatian peminat-peminat sukan Muay Thai. Jadi inilah sedikit statistik ataupun info tentang kedua-duanya. Kelebihan dari segi pengalaman dan juga ketinggian dimiliki oleh Nazmi. Tapi persoalan mampukah ia berikan kelebihan untuk peserta wakili Red Wolf Muay Thai yang digelar The Dancing Boy. Mari kita lihat round pertama ini. Perlawanan antara Nazmi The Dancing Boy bertemu Aiman Kuda Putih yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Visit Malaysia 2026, Malaysia through the Asia. Nazmi di penjuru merah, manakala di sudut biru adalah Aiman Kuda Putih. Ini adalah bout yang keempat, Pusingan yang Super pertama. 4 yang kedua. Satu jab yang baik dilepaskan oleh Nazmi. Kita lihat Aiman banyak cuba ingin melakukan serangan lutut. Mungkin menyedari range-nya tidak sepanjang Nazmi. Itu adalah tindakan yang lebih baik. Satu high kick dari Nazmi. Low kick adalah serangan susulan. Low kick yang agak keras yang dilakukan oleh Nazmi sebentar tadi. Satu dummy yang baik. Serangan kaki yang tidak dilakukan oleh Aiman, oleh Nazmi. Taunting yang dilakukan oleh Aiman. Bagi cuba untuk menaikkan amarah Nazmi. Mungkin membuka kepada kesilapan selepas itu. Low kick yang berat oleh Aiman. Referee agak Tangan kiri yang baik oleh Nazmi. Tidak sedar kita melihat sebenarnya Nazmi berdiri di dalam stance yang sebenar dia, iaitu southpaw. body shot dari Aiman tidak menjadi, dan seterusnya satu cross dari Nazmi. Lagi di-taunting oleh Aiman. Nazmi masih lagi mengacah. Combo yang baik, namun lihat bagaimana reaksi dari Aiman, mengatakan dia tidak terkesan dengan serangan itu. Body shot yang baik dari Aiman. Ya, jika kita lihat Aiman lebih bijak melakukan serangan-serangan yang tepat, yang terbuka. Baik dari Nazmi. Satu low kick. Tapi low kick yang tidak di-block oleh Aiman tu sedikit sebanyak akan memberi kesan mungkin pada round kedua atau round ketiga. Aiman perlu harus lebih melakukan blocking. Semakin rancak menuju ke 30 saat yang terakhir. Kita lihat body kick yang dilakukan oleh Aiman sebentar tadi. Tepat. Push kick yang baik dari Nazmi untuk melakukan jatuhan kepada lawannya. Selagi ditendang, tidak diblok, selagi itu akan memberi kesan yang mungkin kepada round yang seterusnya. Baik. Satu lagi jab dilepaskan oleh Nazmi. Dia bijak melakukan serangan yang tidak dijangka oleh lawan.
Jika kita lihat tiada peluh ya di badan ataupun muka Nazmi. Mungkin di situ kita dapat lihat dari segi stamina tu mungkin lebih kepada Nazmi. Walaupun dia berentap secara agresif sebentar tadi. Oh, push kick yang baik. Respon dari Aiman mengatakan tidak ada apa-apa. Jadi itu perang psikologi dari Aiman. Sambil kita lihat bagaimana jab yang baik dilepaskan oleh Nazmi. Satu serangan siku yang tidak menjadi dari Nazmi. Lihat bagaimana combo yang dilepaskan oleh Nazmi. Dan itu adalah serangan antara serangan yang menarik dari Nazmi. Dan disusuli counter body shot dari Aiman. Agak sukar untuk kita memperkatakan ya siapa yang mempunyai poin yang lebih pada round pertama ni. Kerana bagi saya agak seimbang. Tetapi Aiman harus tidak memberikan poin yang secara tidak boleh, bagi saya boleh block, kita block. Ya. Poin yang suka-suka kepada Nazmi untuk mendapat landing clean kick ataupun clean punch. Kalau saya boleh elak, baik kita elak daripada kita tepis. Betul. Sebab tu kena jaga jarak. Itu yang penting dalam pertarungan Muay Thai ini. Ya, mungkin kita lihat Aiman seperti dikatakan oleh Razli sebentar tadi, cuba melakukan perang psikologi yang mengatakan segala serangan Nazmi, the Desi Boy, tidak memberi efek. Pusingan yang kedua menuju 6 minit yang pertama. Oh, body shot yang cantik, body kick. Jadi lihat bagaimana reaksi atau tidak balas dari Nazmi selepas serangan sepakan dari Aiman tadi. Dan Nazmi melakukan serangan lutut yang baik ke arah Aiman. Agak terburu-buru oleh Nazmi tadi ya. Mungkin cuba mengejar KO pada round kedua ini. Pada saya mungkin akan memberi anxiety kepada Super 4, peserta-peserta Super 4 ni, kerana menjadi juara di wilayah Pulauan International Muay Thai Championship ni adalah satu yang besar. Oh, elbow yang cantik. Tapi blocking yang baik dari Aiman untuk mengelak serangan itu tepat mencederakannya. Semakin rancak pertarungan ini, masing-masing menggunakan segala kelebihan dan juga teknik yang diatur sebelum perlawanan. Satu high kick yang baik dari Nazmi. Tapi lihat bagaimana reaksi Aiman apabila setiap kali serangan dilakukan oleh lawannya. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Terdengar di cam Aiman mengatakan low kick. So Aiman mengatakan satu di cam Nazmi. Dia melepaskan serangan lutut. Keadaan clinch. Oh, begitu keras mereka berdua. Serangan yang semakin keras yang dipamerkan oleh Nazmi dan juga Aiman dan seterusnya. Puluh saat yang terakhir. Sambil itu, oh, combo yang cantik. Tangan kanan di bahagian badan, left hook di bahagian muka. Oh, Nazmi lebih bersedia untuk melancarkan tumbukan. Satu serangan balas sepakan yang agak padu dari Aiman. Jika kita lihat midsection Aiman terhadap badan Nazmi, dah 3 kali landing secara clean ya. Jadi 20 saat yang terakhir untuk mereka mengharungi 6 minit yang pertama. Oh, lagi sekali di bahagian badan. Satu sepakan yang baik dari Aiman. Namun kedua-duanya cuba melakukan serangan lutut. Mungkin Nazmi harus bergerak
pusing arah kaki kanan, kaki kiri Aiman instead of berjalan ke kaki kanan. Jika kita lihat, Aiman banyak menendang di bahagian badan tu kerana Nazmi banyak bergerak ke kanan Aiman, which is ke kiri dirinya sendiri. Dia memberikan ruang yang lebih baik untuk Aiman melepaskan sepakan roundhouse. Lihat itu 2 kali. Ya. So bagi saya sebenarnya akan memberi efek terhadap stamina. Satu high tip dari Aiman, dari Nazmi. Kita belum lagi melihat serangan-serangan lebih teknikal seperti spinning back elbow. Belum lagi dilancarkan oleh kedua-dua petinju ini. Sementara Aiman sentiasa menanti untuk melakukan counter setiap serangan dilancarkan oleh Nazmi. Saya rasa Aiman cuba melakukan dogfight kerana menyedari Nazmi adalah seorang taktikal. Ya. So dengan mengeluarkan Nazmi daripada game dia adalah salah satu mungkin strategi untuk memenangi perlawanan pada malam ini. Aiman hanya mahukan clear point saja dalam pertarungan ini. Jadi 3 minit yang terakhir untuk Super 4 yang kedua. Siapakah menempati tiket ke final? Antara Nazmi dan juga Aiman. Round 3 ini dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Visit Malaysia 2026. Malaysia Truly Asia. Dari serangan awal dari Aiman agak terburu. Dia hilang keseimbangan tadi, hampir tidak, kesempatan tidak digunakan oleh Nazmi. Oh, jatuhan lagi yang dilakukan oleh Nazmi, tapi tidak dilepaskan oleh Aiman. Semakin agresif di pusingan terakhir ini. Pastikan anda sentiasa mematikan setiap saat pertarungan kerana apa saja boleh berlaku. Khususnya bagi Aiman yang mahukan satu serangan yang lebih padu. Satu peluang yang akan dicarinya sepanjang 3 minit terakhir ini. Sambil itu kecederaan dialami oleh Aiman. Dia mengatakan ada serangan low blow yang dilakukan oleh Nazmi. Oh, hook tangan kanan dilakukan oleh Nazmi tepat. Lihat bagaimana reaksi dari Aiman. Menyatakan dia tidak terkesan dengan hook itu. Dia cuba bermain secara agresif. Pertama kali saya melihat Nazmi agak agresif. Boleh dikatakan dia jarang sekali melakukan dogfight seperti ini. Keduanya mengelak erat lawan masing-masing untuk tidak memberikan ruang untuk sebarang serangan balas. Satu sepakan yang baik dilepaskan oleh Aiman. Satu combo pula dibalas oleh Nazmi. Kita lihat Aiman banyak melakukan serangan di bahagian body kerana lebih terbuka. Padu dari Aiman. Satu sepakan ke arah rusuk dan seterusnya tumbukan. Namun wujud tidak tepat ke arah muka Nazmi. Lihat kedua-duanya cuba untuk mengambil kesempatan serangan lutut dalam keadaan clinch. Si Nazmi tidak melakukan reaksi dari Aiman. Satu serangan tidak tepat dari Nazmi. Dia bermain secara psikologi untuk memberikan lawan marah. Ya, jika kita lihat Nazmi, dia terlalu, bagi saya agak emosi. Dia tidak melakukan serangan di bahagian yang terbuka, cuba mendapatkan KO. Dia banyak high kick dikeluarkan tapi semuanya di block. Okey oleh Aiman, betul.
Jadi satu spinning back fist, back elbow yang cuba lakukan oleh Nazmi tadi. Kali pertama dilakukannya dalam pertarungan ini. Jadi kita menjangkakan selepas ini pasti akan ada serangan seperti itu yang akan dilancarkan oleh kedua-dua petinju ini. Muncul Aiman dapat mengelak tumbukan hook terakhir dari Nazmi. Ya. Jika kita lihat seperti yang diperkatakan tadi, Aiman banyak melakukan serangan di bahagian-bahagian terbuka seperti di badan, tapi disebabkan Nazmi mungkin terlalu emosi, cuba melakukan serangan-serangan yang lebih untuk mendapatkan KO. Tapi dari segi agresif, bagi saya mungkin menang kepada Nazmi daripada round pertama hingga round ketiga. Saya setuju, Jam. Jadi apapun kita akan melihat keputusan scorecard dari juri. Siapakah akan layak atau memiliki tiket kedua untuk Super 4? Nazmi di sudut merah, di penjuru biru adalah lawannya Aiman. Dan nanti keputusan dari keputusan rasmi. Semua perlawanan sebelum ini berakhir dengan kiraan mata. Begitu juga yang ini. Hadirin dan hadirat sekalian, mana pemenang anda? Wasit, mana pemenang anda? Setelah tamatnya 3 pusingan, dengan ini kami memberikan keputusan kepada sudut merah. Jadi kemenangan kepada Nazmi, Dan juga Dancing Boy, yang dinobatkan sebagai pemenang untuk Super 4 yang kedua. Untuk dia menewaskan Aiman Kuda Putih. Maghrib. Dan kita akan kembali pada tepat jam 8:05 malam. Terima kasih Kuala Lumpur dan selamat datang. Welcome to the one and only Super League yang muda. Highlight. So ini yang dilakukan seperti yang diperkatakan tadi, Nazmi banyak melakukan serangan di bahagian-bahagian yang diblok oleh Aiman. Tapi mungkin kemenangan malam ini diberikan kepada Nazmi mungkin atas sebab agresifnya. Dan satu push kick yang boleh menjatuhkan Aiman, antara mata yang memberikan kelebihan untuk Nazmi. Kita lihat bagaimana combo yang dilakukannya, begitu juga dengan reaksi dan tidak balas dari Aiman. Dengan satu provokasi yang menyatakan dia tidak terkesan dengan sebarang serangan dilepaskan oleh lawannya.